Hai. Okey, ni adalah buah ara Buah ara. Okey, ni buah ara tepi sungai ni. Yang ni boleh makan yang ni boleh buat sayur. Ni. Tapi kena gayanya lah. Kena belah dulu, rendam dia, lepas tu kena taruh garam, kapur. Lepas tu baru boleh buat sayur. Jangan makan macam tu ya. Jangan makan terus macam ni tak boleh. Dia kalau yang tua sikit dia berwarna merah-merah sikit. Yang tu kita dah boleh ambil. Yang ni pun nak ambil pun boleh dah, tapi dia keras sikit lah. Kalau nak ambil yang dia merah-merah tu yang dah masak. Okey, yang ni adalah juga kalau kita kat sungai ni kita buat umpan tajuk, umpan mancing ya. Biasa ikan kaloi memang suka ya, pating. Dia makan ikan ni ni buah ni. Ni adalah buah ara sungai.